Kalau aircon kereta korang bunyi macam besi bergesel masa kompresor engage atau ada bunyi lonceng kecil, itu sebenarnya tanda clutch pulley kompresor dah rosak atau memang dah sampai masa tukar. Untuk hari ni, aku ada sebuah Myvi, owner mengadu bila on aircon keluar bunyi kuat. Bila kompresor cut off pula, ada bunyi macam bearing pecah ataupun bunyi besi bergesel. Kebiasaan kalau bunyi macam ni dekat model Pro 2, dia boleh datang dari banyak punca. Antaranya, silinder head kompresor dah makan, clutch pulley kompresor rosak, bearing pulley pecah, belting kendur ataupun belt dah crack. Sebab tu, untuk confirmkan betul-betul masalah, memang kena check detail dekat workshop. Jangan main teka terus tukar kompresor tau. Untuk kes Myvi ni, aku kena buka bumper depan dulu, kemudian keluarkan kompresor untuk inspect satu-satu punca bunyi tu. Bila kompresor dah keluar, baru nampak clutch pulley kompresor memang dah patah. Memang itulah punca bunyi kasar dengan bunyi bergisel yang owner dengar selama ni. Bila dah jumpa punca sebenar, memang sah clutch pulley kompresor tu dah rosak dan patah. Untuk clutch pulley ni, dia datang satu set sekali dengan magnet pulley dan clutch plate. Untuk kes macam ni, aku recommend owner guna balik part original sebab lebih tahan dan kualiti dia memang lebih cantik untuk long term. Owner pun setuju dengan harga dan recommendation yang aku bagi. Untuk pasang clutch pulley ni, sebenarnya bukan sekadar buka dan pasang macam biasa. Dia kena betul-betul teliti. Mekanik kena pasang magnet dan pulley dengan stabil. Lepas tu klip pun kena masuk ikut arah yang betul. Paling penting sekali, ukuran clutch plate kena setting ikut spek yang tepat. Kalau ukuran lari sikit je, nanti kompresor boleh jadi kasar, berbunyi ataupun clutch tak engage dengan smooth. Ramai nampak kerja clutch pulley ni macam simple, tapi sebenarnya perlukan pengalaman sebab mekanik kena tahu ukuran gap clutch plate yang ngam supaya masa kompresor running nanti dia engage dengan smooth dan tahan lama. Bila semua dah complete dan ukuran clutch plate dah ikut spek yang betul, baru aku pasang balik kompresor dekat kereta. Untuk kes ni, aku buat fully flushing system sekali. Flushing ni bukan sekadar maintenance saja, tapi tujuan dia untuk reset balik keseluruhan sistem aircon. Bila sistem bersih daripada minyak lama dan kotoran halus, kompresor pun kerja lebih ringan, sistem lebih tahan lama dan paling penting, ukuran gas nanti jadi lebih tepat. Untuk clutch pulley ni, sebenarnya dia memang ada jangka hayat dia sendiri. Lama-lama, clutch plate akan haus dan bearing pun boleh mula rosak. Sebab tu, bila korang buat servis aircon, better suruh mekanik check sekali condition clutch pulley, sama ada masih elok, masih boleh guna ataupun dah sampai masa kena tukar. Jangan tunggu bunyi terlalu kuat baru nak repair. Lepas siap semua repair dan flushing system, aircon pun kembali sejuk macam normal balik. Paling penting masa kompresor engage, dah tak ada bunyi kasar ataupun bunyi besi bergesel lagi. Apapun, aku memang terima kasih sangat dekat owner sebab sangat steady dan senang bekerjasama. Bila customer steady, kerja pun jadi lebih smooth dan senang nak troubleshoot detail. Korang pula, pernah ada pengalaman tukar clutch pulley tak? Cuba share sikit kat ruangan komen. Simptom apa yang korang pernah kena?